Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik mendengar Yang Berhormat mengatakan bahawa antara yang menyumbang kepada hemodialisis adalah kerana menghadapi diabetes. Ini memang benar. Apakah red line ataupun apa yang menjadi prinsip asas kementerian ini apabila berdepan dengan satu situasi di mana pernah berlaku minuman bergula dikenakan teks kerana nak kurangkan minum. Tetapi pada waktu yang sama, kita bagi subsidi pada CSR, pada MSM, kita bagi subsidi pula. Nampaknya campur dengan tolak, akhirnya neutral. Ini apakah peranan agensi seperti Kementerian Kesihatan yang memang sedar kos rawatannya terlalu tinggi, kalau kita bagi dia akan membawa padah kepada kita. Kedua, hemodialisis center ni kita tahu tak cukup. Selain daripada mereka yang merupakan pencarum dalam pekeso, mereka dapat. Ini satu perkara yang baik. Mereka boleh buat rawatan hemodialisis. Tapi bagi mereka yang tidak mencarum, boleh tak maklumkan pada wakil rakyat apa bantuan yang pihak kementerian boleh bagi? Sama ada dia perlu melakukan dia kena sediakan tapak sebelum dia buat hemodialisis. Adakah itu juga dirangkumi? Ataupun apakah jenis bantuan yang mereka boleh mohon, memandangkan kemampuan ekonomi kita tidaklah seberapa dahulu. Jadi apakah jawapan daripada Menteri kepada wakil rakyat? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Pertama, Datuk Yang Ketua, terima kasih sahabat saya. Sahabat saya air hitam ya. Datuk Yang Ketua, mustahak untuk saya tekankan peranan utama ahli-ahli parlimen dan ahli wakil rakyat adalah untuk membawa mesej yang saya sebutkan tadi, mesej ANMS kami, Agenda Nasional Malaysia Sihat, dan terutamanya adalah dasar literasi kesihatan kebangsaan. Itu utama bagi saya, Datuk Yang Ketua. Dan kerana kita mesti bermula dengan pengetahuan, knowledge first. Dan di sinilah kita perhatikan bahawa terutamanya di luar bandar, Datuk Yang Ketua, undiagnosed, ya, kalau kita kata undiagnosed, the undiagnosed bagi setiap satu yang ada diabetes ataupun darah tinggi, one is not diagnosed, bermakna they are walking time bomb. Saya pernah juga membuat on ground work, kita dapati bahawa sometimes dia BP sangat tinggi, begitu juga dia glucose reading, tapi dia still walking. They are really time bomb. Jadi waktu kita dengar hari ini berlaku CVA atau cardiovascular accident, strokes, IHD, itu punca utama kematian peramatang adalah serangan jantung. Jadi kesemua ini saya kira ada tanggungjawab bersama rakan-rakan yang berhormat untuk mendidik rakyat yang mereka sayangi di kawasan masing-masing. Apapun yang nak saya sebutkan dari sudut fiskal, dari sudut mengenakan dan menguasakan subsidi dan sebagainya, mungkin boleh saya katakan dalam konteksnya semangat collective responsibility dalam kabinet, kita saling mengingatkan. Ya, saya punya, this is certainly above my pay grade dari segi nak menentukan apa. It's not bukan punca kuasa saya, tetapi kami dalam kabinet kita bekerja as a collective effort, as a teamwork. Ya, kita saling mengingatkan dari sudut bagaimana untuk mengenakan cukai dari sudut incentivize ataupun de-incentivize cukai kepada gula dan sebagainya itu. Pada saya sentiasa saya mengingatkan ya kerajaan dan kabinet sebab berakhir dengan apa yang kita sebutkan, jangan kita ialah sukar untuk saya sebutkan untuk secara tepat, tetapi saya sentiasa mengingatkan keperluan untuk not to subsidize sugar to the extent yang kita tahu kesannya seperti mana yang disebutkan oleh sahabat saya yang Muhammad air hitam sebentar tadi. Ya, kita juga memerlukan, hari ini kita juga ada satu National Action Plan for Healthy Kidney, itu satu plan baru yang saya akan lancarkan 2026-2030 ya, dan juga NGO juga membantu kami ya. NGO ada 120 NGO, National Kidney Foundation dan sebagainya. Mereka tolong
membantu dan mengurangkan kos dan kesengsaraan khasnya di luar-luar bandar ya, untuk reduce the cost of getting 3 kali seminggu untuk go get dialysis done. Terima kasih Datuk Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.